Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Konvensyen Kepimpinan Berhikmah Mendepani Cabaran Abad 21. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Suhaimi Ibrahim, iaitu pengerusi Yayasan Belia Malaysia ataupun YBM, dan Datuk juga merupakan merangkap penasihat Himpunan Generasi Muda Muslim Malaysia ataupun ringkasnya HG3M. Jadi Datuk, selamat datang ke Ruang Bicara tu. Terima kasih. Ini pertama kali tu Ya, pertama kali. Walaupun kita dah berkenalan berapa dah lama, walaupun ada dalam pertemuan di stesen lain. Jadi selamat datang tu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Encik Mustafa Kamil Ayub, iaitu pengerusi HG3M, dan beliau juga merangkap pengarah YBM. Jadi Mus, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Masih lagi keluar di TV kamu sekarang ni? Sekarang jarang, sekarang ada sekali-sekala lah dah. Alhamdulillah. Dulu selalu juga. Betul. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Ya, sama, terima kasih. Ya, kembali. Dan kita nak bercakap tentang satu isu yang bagi saya cukup menarik sebenarnya, dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan nanti, jangan lupa seperti biasalah dua talian sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda di 03 20594624 dan juga 0320 594625. Dan jangan lupa juga seperti biasalah, anda boleh juga mengikuti kami secara live sebenarnya di FB Bernama News Channel. Baiklah, bila kita bercakap tentang Konvensyen Kepimpinan Berhikmah, ianya akan diadakan esok sebenarnya 17 Ogos dan akan berlangsung di Institut Latihan Islam Malaysia di Bangi, Selangor. Dan sesiapa saja boleh menyertai dan tidak dikenakan apa-apa bayaran. Dan yang menariknya, antara tokoh-tokoh yang akan terbabit dalam perasmian dan juga pembentangan kertas kerja nanti termasuklah Datuk Haji Marzuki bin Osman, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Mat Shah Safwan, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ibrahim Shah Abu Shah, dan Profesor Datuk Dr. Ahmad Kamil Maidin Merah, dan juga Datuk Dr. Awang Sarian, dan juga Dr. Muhammad Azhar Abdul Latif. Wow, nama-nama yang cukup besar sebenarnya tu ya. Tapi yang menarik, sebelum kita sembang-sembang lebih mendalam lagi, saya nak tahu sebenarnya Datuk, apa yang menggerakkan semangat dan juga kekuatan bagi pihak Datuk dan rakan-rakan untuk menganjurkan konvensyen ini sebenarnya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Yayasan Belia Malaysia melalui Sekretariat Himpunan Generasi Muda Muslim dapat menganjurkan konvensyen Kepimpinan Berhikmah dan yang akan diadakan insya-Allah pada esok, bermula esok Sabtu. Kita asalnya bermula apabila kita melihat keresahan rakyat di semua peringkat yang berkaitan dengan kos sara hidup yang tinggi, bebanan hidup, dan juga soal kemiskinan, pengangguran, peluang pekerjaan dan juga peluang pendidikan. Dan ini yang menjadi satu perkara yang membebankan, tambah pula dengan isu perpaduan kaum, hubungan ras dan etnik, sensitiviti agama selalu dipersoalkan, dan juga masalah gejala sosial yang melanda di kalangan anak muda pada hari ini. Akhirnya dalam ciri bertemuan dengan pimpinan di semua peringkat, sama ada di peringkat kepimpinan belia, sama ada di peringkat badan-badan korporat dan badan-badan akademik, dan merasakan kerisauan tentang apa yang berlaku pada hari ini akan amat membimbangkan. Maka tercetuslah idea supaya kita wujudkan satu bengkel atau seminar atau apa dan saja bentuk. Maka di situlah terhasilnya Konvensyen Kepimpinan Berhikmah, dengan harapan kita dapat mencari satu resolusi bagi mengatasi atau menangani isu yang berlaku yang berkaitan dengan keresahan rakyat di negara ini. Baik, barangkali Mus, kita juga boleh berkongsi lah bila kita bercakap tentang Himpunan Generasi Muda Muslim Malaysia HG3M ini. Apakah ianya hanya akan melibatkan anak-anak muda dari satu kaum atau orang Melayu sahaja, ataupun ianya terbuka kepada semua kaum sebenarnya untuk menghadiri konvensyen ini nanti? Untuk peringkat awal ini kita fokus kepada generasi muda Muslim, kerana kita lihat masalah besar yang berlaku pada hari ini ada pada generasi muda Muslim. Soal dada, soal pengangguran, soal rasuah dan seumpamanya banyak menyerang
kaum Muslim Melayu yang ada di Malaysia. Oleh demikian saya fikir tidak salah kalau kita berikan fokus terlebih dahulu kepada generasi muda Muslim untuk kita atasi masalah ini. Dan isu ini saya fikir besar dan untuk mara ke hadapan membina kekuatan bangsa dan tamadun Malaysia kita ini, kita perlu tangani perkara ini dengan sebaik mungkin supaya kita mampu mara ke hadapan memenuhi wawasan 2020 Tun Mahathir kita, Perdana Menteri, memenuhi juga wawasan untuk kita di negara yang betul-betul kuat di arena antarabangsa. Jadi saya kira ia bermula dengan bangsa Melayu sebagai teras yang ada dalam negara Malaysia. Kalau ini boleh kita lakukan, insya-Allah saya fikir keharmonian itu akan lebih terbina dan lebih baik dan memungkinkan juga untuk kita benar-benar membina satu bangsa negara yang kuat di Malaysia ini, insyaAllah. Pandangan peribadi Datuk sendiri itu ialah bila kita mengadakan satu himpunan yang hanya melibatkan generasi muda Melayu, Islam terutamanya lah, tidakkah Datuk melihat bahawa mungkin akan ada pihak pula akan melihatnya secara sinis, ada pihak juga melihatnya secara biarlah mendengar rasa bimbang, rasa takut dan sebagainya, dan akhirnya ianya akan digunakan pula sebagai isu politik dalam senario politik semasa. Ya, pertamanya saya mengajak semua rakyat, sama ada yang beragama Islam atau bukan beragama Islam, memahami maksud matlamat konvensyen itu sendiri. Berkata hikmah menggambarkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam arti kata kita berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Kerana Islam itu sendiri mengutamakan kebijaksanaan yang dimasukkan hikmah. Dan pendekatan hikmah itu paling penting bagi kita dalam mendekati isu dan persoalan yang berlaku dalam negara ini. Dan inilah jawapan yang patut dipahami oleh semua pihak tanpa ada prejudis. Kerana kita melihat keutamaan kita adalah bagaimana kita mewujudkan social justice, keadilan sosial dalam masyarakat kita, mana mereka yang miskin harus dibantu, yang kaya ada tanggungjawab untuk membantu orang miskin. Bagaimana manakala pula pihak kerajaan harus melihat ini sebagai satu tanggungjawab bagaimana menyelesaikan masalah secara bijaksana tanpa merosakkan ciri-ciri keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Jadi paling penting yang kita nak ambil adalah bagaimana rakyat dan kerajaan melihat itu sebagai isu dan persoalan yang berlaku itu sebagai satu tanggungjawab besar. Bagaimana kita menangani cara bijaksana, itu paling penting. Dan saya berharap kalau kita sebut ni, kita dalam kepimpinan esok adalah untuk yang beragama Islam. Tapi bagi mereka yang bukan beragama Islam nak hadir, kita tidak ada masalah. Kerana kita ada keterbukaan dalam apa saja isu dan persoalan, kerana kita sebagai rakyat Malaysia kita melihat tu bagaimana kita nak menyelesaikan isu cara menyeluruh dan memberi kesejahteraan dan kebaikan kepada semua pihak. Saya suka bila Datuk sebut istilah ataupun the golden word here is hikmah. Itu yang cukup penting sebenarnya. Dan barangkali Mus, apakah hikmah yang akan kita perolehi nanti kepada mereka yang hadir dalam konvensyen ini, terutamanya apabila kita melihat ada nama-nama besar juga yang akan turut berada dalam konvensyen ini nanti, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya, saya fikir bila kita ungkapkan kepemimpinan berhikmah, dalam bahasa Inggerisnya wise leadership. Wise leadership, ya. Ini satu wacana baru sebenarnya. Sebab di peringkat antarabangsa pun ia mula dibahaskan tahun 2013. Dan 2015 dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Mereka juga mendapati bahawa masalah dunia hari ini disumbangkan 86%-nya faktor kepemimpinan. Dan untuk itu kita rasakan wise leadership, kepemimpinan berhikmah ini boleh kita ketengahkan sebab ia menekankan ciri-ciri yang kalau kita asas sebagai seorang Islam, dia akan rujuk kepada ciri-ciri bagaimana kepemimpinan bagi Nabi SAW. Namun bila kita connect dalam konteks dunia contemporary, bermakna kita ungkapkan hikmah itu dalam erti kata pemimpin yang nilainya amanah, memenuhi janjinya, pemimpin yang ada empati dengan rakyat, dengan orang yang dipimpinnya, rasa kasih sayang yang terlebar luas, ada sikap berbaik sangka,
tidak mudah fitnah dan menggembeling semua kekuatan yang ada, bukan serang sana serang sini, pendekatan yang diambil. Jadi bermakna dia merupakan problem solver, penyelesai masalah. Pemimpin berhikmah dia bukan troublemaker, tetapi dia troubleshooter. Ini yang perlu kita bina banyak, sama ada di peringkat nelayan atau petani atau pimpinan politik atau pimpinan belia atau pimpinan pendidikan dan seumpamanya. Kita perlu melahirkan di semua peringkat kepemimpinan berhikmah ini atau wise leadership ini. Dan saya fikir insya-Allah kepemimpinan berhikmah ini akan mampu menyumbang kepada banyak penyelesaian yang boleh kita lakukan. Okey Datuk, saya difahamkan banyak juga kertas kerja nanti yang akan dibentangkan oleh tokoh-tokoh tertentu yang expert ataupun pakar dalam pelbagai bidang. Jadi mungkin Datuk boleh sebut antara perkara-perkara yang akan diberi sentuhan di dalam convention ini nanti melalui kertas-kertas kerja yang akan dibentangkan nanti. Kerana dalam convention tu kita akan menampilkan ramai tokoh yang ada pengalaman dan kepakaran tertentu, tokoh dalam bidang korporat, tokoh dalam bidang akademik, budayawan, tokoh dalam bidang politik dan sebagainya. Dan kita mengharapkan adunan daripada pandangan dan idea daripada tokoh-tokoh yang akan membentangkan pandangan mereka akan dapat dijadikan sebagai satu resolusi yang konkret untuk kita sampaikan kepada kerajaan. Dan kerana kita harapkan apa yang mereka sampaikan itu merupakan suara hati, memahami denyut nadi rakyat, memahami keresahan yang berlaku, menangani isu sebenar yang berlaku di peringkat akar ubi. Dan macam contoh kita menampilkan tokoh korporat yang berpengalaman seperti Tan Sri Mat Sah Puan misalnya. Beliau bukan saja sebagai tokoh korporat tapi merupakan aktivis sosial dan juga merupakan presiden pedagang-pedagang Bumiputera, dan beliau mengetahui masalah di kalangan pedagang-pedagang, peniaga-peniaga kecil dan juga peruncit-peruncit dan masalah ekonomi negara. Mengenai itu, maka dia akan berkongsi dengan para peserta, dia berkongsi dengan pemikir-pemikir yang lain masalah yang dihadapi oleh ini. Perlu kerajaan atasi, perlu kita lakukan. Bagaimana soal peminjam, bagaimana institusi kewangan, bank dan sebagainya. Begitu juga dengan kita memanggil tokoh agama. Tokoh agama akan mengungkapkan pandangan dia bagaimana agama Islam sebagai satu jalan penyelesaian kepada masalah, untuk kita menyelesaikan isu ini bukan melihat kepada kaum yang beragama Islam semata-mata, tapi kita melihat tanggungjawab keseluruhan supaya rakyat dalam negara ini dapat merasai nikmat hasil daripada pembangunan yang telah dicetuskan oleh kerajaan. Apa maknanya pembangunan yang rancak dalam masa yang sama, anak muda khususnya dan rakyat khususnya hanya sebagai penonton kejayaan pada orang lain. Nikmat tu pada siapa? Sebab itu paling penting ialah penyertaan rakyat mestilah menyeluruh dan mesti memenuhi insanian. Insan memenuhi kehendak agama, kehendak rakyat itu sendiri, perlu diberi keutamaan. Apakah Mus merasakan convention ini kena dengan masanya Mus? Kita sendiri bercakap tentang, Datuk sendiri sentuh pun tentang denyut nadi rakyat terutamanya yang mungkin sedang menghadapi keresahan disebabkan oleh pelbagai sebab-sebab ekonomi dan sebagainya. Ada juga pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa mungkin segala keresahan ini berlaku kerana umat Islam ataupun orang Melayu sendiri tidak bersatu padu dalam usaha untuk membangun semangat kemalayuan yang kita inginkan. Apakah melalui convention ini benda-benda ataupun perkara-perkara isu-isu ini akan dilihat secara serius? Saya fikir ialah ada pelbagai yang bersarang dalam pemikiran orang Melayu Islam pada hari ini, dan saya fikir kita perlu selesaikan, kita perlu trash out, kita perlu rungkaikan keresahan masalah yang ada. Dan saya kan insyaAllah dengan sikap lebih terbuka, dengan sikap hikmah yang kita ungkapkan tadi, dan kita pun dalam convention ini di sebelah pagi memang orang veteran yang akan bercakap banyaknya, tetapi sebelah petang memang kita buat bengkel
dan kita minta setiap bengkel pemidato yang akan membentangkan hasil dapatannya anak-anak muda mesti berumur 40 atau 30 tahun ke bawah, supaya kita dengar suara anak muda. Setelah mereka mendengar input daripada orang veteran, orang lama, maka kemudian sebelah petang kita nak tengok bagaimana penerimaan persepsi yang dibuat oleh anak muda dan kemudian menyampaikan suara mereka sebelah petang dalam pembentangan bengkel. Jadi saya fikir dalam hal ini akhirnya kita nak ada meeting of ideas di kalangan pertemuan atau pertemuan yang jujur di antara generasi yang lebih veteran dengan lebih muda, di kalangan pelbagai kelompok yang ada, pelbagai latar belakang politik yang ada. Jadi insya-Allah saya fikir ini pertemuan awal dan wacana Kementerian Hikmah bagaimana saya ungkapkan tadi, wacana yang baru di Malaysia, tetapi saya kira insya-Allah dengan engagement yang berterusan kita mampu merungkai satu demi satu masalah kita, dan insya-Allah ini step awal dan bukan merupakan step terakhir dalam konteks kita membuat engagement, pemikiran, pertemuan bersemuka, sebab kita hari ini memang terkenal dengan internet, media sosial dan seumpama, tapi kena juga bertemu. Sebab dengan bertemu tu barulah kita boleh bersua muka dan ada kemesraan dan seumpamanya. Okey, cuba kita dengar apa komen pemanggil kita yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Encik Bahar dari Selangor sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Bahar. Assalamualaikum Syarkawi. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Malam ni casual nampaknya. Dan juga Assalamualaikum kepada dua orang tokoh. Ya. Belia zaman saya ni. Oh, okey. Ini memang saya amat kagum lah ya. Ya. Saya nak tanya dengan ahli panel dua orang ni kan. Ya. Berkenaan dengan tadi Syarkawi pun ada sebut dan juga panel pun sebut perkataan hikmah tu. Ya. Adakah hikmahnya kan bila PRU 14 yang lepas kan, bila bertukaran kerajaan kan. Ya. Jadi sekarang ni kita nampak lebih jelas lagi peranan belia tu. Dan juga mungkin pendekatan belia terhadap terhadap pentadbiran ke ataupun kerajaan yang akan datang ke apa kan. Dan juga ialah lantas kerajaan telah meluluskan 18 tahun boleh mengundi ni kan. Apakah hikmah dia bila berlakunya perkara macam ni? Dan soalan kedua saya ialah bila bila berlakunya perubahan ni kan, pemimpin saya bila sebut bila pemimpin Melayu lah. Kebanyakannya sekarang ni semua sebut istilah yang dahulu sekarang ni saya dengar selalu akar umbi dengar kan, rapatkan saf. Tapi kita di bawah ni kan, akar umbi terutamanya belia ni, kita pun resah juga yang sebenarnya rapatkan saf ni ialah akar umbi memang safnya rapat. Tapi yang atas ni safnya berterabur. Jadi itu yang kita resah ni sekarang ni. Jadi apa yang perlu dilihat pada convention ni, bolehkah dilakukan saf tu peringkat atas sampai ke bawah tu mestinya rapat. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak apa ni Encik Bahar dari Selangor. Bagi saya observations yang cukup ikhlas dan terbuka sebenarnya, dan kita masih lagi mengekalkan dua talian itu 0320594624 0320594625. Panggil kami di ruang bicara, bagi pendapat anda untuk kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ruang bicara ini. Apapun, kita rehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana. Kembali semula live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama News Channel. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang Konvensyen Kepimpinan Berhikmah mendepani cabaran abad ke-21, dan saya ingatkan lagi konvensyen ini akan bermula esok iaitu 17 Ogos hari Sabtu di Institut Latihan Islam Malaysia di Bangi. Baik, tadi persoalan menarik juga dibangkitkan oleh Encik Bahar dari Selangor. Barangkali Mus ingin respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Bahar setakat ini. Silakan. Ya, soalan Encik Bahar cukup baik. Saya lihat tadi soal perubahan kerajaan itu, saya fikir proses demokrasi yang berlaku dalam negara kita dan cukup aman dan teratur. Jadi saya fikir kita menerima dengan terbuka sepatutnya dalam hal tersebut. Perubahan yang berlaku termasuk soal katakan
slogan Malaysia Baharu, termasuk soal umur belia daripada 40 diturun kepada 30 tahun bermula Disember 2021. Had mengundi 21 kepada 18 tahun. Ini semua cabaran baru kepada anak muda terutamanya, supaya kita segera mematangkan anak muda, supaya anak muda kita yang berumur belasan tahun, sekolah menengah atas, sudah peka dengan politik, dengan perubahan sosial dan seumpamanya. Mereka tidak lagi dikesampingkan dengan isu-isu picisan, tetapi segera memikirkan soal masa depan negara, bangsa dan tamadun yang ada. Jadi saya kira kita sahut cabaran itu. Anak muda pun sahut cabaran itu. Ini bukan soal kita lihat dengan nada yang sini dan negatif, tetapi kita lihat dengan positif bahawa kita perlu segera mematangkan anak-anak muda kita. Jadi saya fikir anak muda kena ambil dengan positif sikap dalam soal demikian. Kedua, saya fikir dalam perbahasan kita esok pun memang ada beberapa kertas yang membahaskan soal cabaran baru untuk anak muda. Dan soal umur tadi, umur mengundi tadi, layak beli calon sebagai dalam pilihan raya umum sebagai contohnya. Soal umur belia, ini semua cabaran baru yang mesti kita atasi dan kita hadapi dengan cukup hikmah dan cukup baik. Demikian juga saya kira dalam perbahasan esok kita membahaskan soal keperluan sistem monetary yang baru. Tuan Mahathir Perdana Menteri kita selalu ungkapkan kita terkongkong dengan sistem monetary antarabangsa, dan kita kena ada keberanian baru untuk memperkenalkan, dan Profesor Kamil Maidin Maira esok akan bahaskan soal monetary dan sistem keuangan baharu yang mesti kita mulai terokai sebenarnya, insyaAllah. Dalam masa yang sama ada bicara soal konsep beragama di abad 21, yang antara lain konsep beragama ini melekat soal hikmah, soal rahmatil alamin, soal perpaduan. Ini kunci penting yang mesti ada pada umat pada hari ini, sebagai contoh kepada umat-umat lain yang tidak beragama Islam, kepada bangsa-bangsa lain, dan kita menjadi satu pemersatu di kalangan bangsa Melayu, bangsa Malaysia kita pada hari ini dan umat seluruh dunia. Jadi saya fikir insya-Allah esok merupakan platform awal. Semua kalau kita lihat yang hadir, saya tahu tengok profil hampir insya-Allah 500 orang yang akan hadir, pelbagai latar belakang faham politik dia ada. Jadi kita lakukan kesemua. Jadi insya-Allah kita berbahas di kalangan anak muda ini. Saya rasa pengalaman kita dalam pertubuhan beliau dengan Datuk Syahmi, kita ada berbagai latar belakang, kita boleh berbincang dengan agak terbuka. InsyaAllah kita bina satu semangat baru di kalangan umat, insyaAllah. Hebat. Dan saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk Dr. Syahmi. Ini pun apa yang dibangkitkan oleh Baha. Kita melaungkan apa yang dipanggil sebagai seruan supaya kita merapatkan saf, dan Baha kata tidak ada masalah di kalangan anak-anak muda ataupun di kalangan generasi muda, tetapi yang menjadi masalah di kalangan mereka yang berada di atas sana tu. Apakah kegagalan itu sebenarnya menjadi contoh kepada generasi anak muda dan mengakibatkan generasi muda juga menghadapi masalah yang sama, kesulitan untuk merapatkan saf itu, Datuk? Saya masih teringat bagaimana slogan yang diterapkan oleh kerajaan di bawah pimpinan Tun pada waktu 20 tahun yang lalu. Bagaimana beliau mengungkapkan kepimpinan melalui teladan, penerapan nilai-nilai Islam. Di situlah pentingnya pemimpin-pemimpin menunjukkan contoh yang baik dan tidak boleh percakaran sesama sendiri. Kerana apabila pemimpin sibuk dengan kedudukan politik, kedudukan di mereka, kepentingan diri, cakap tak suka bikin, dan akhirnya rakyat akan menyaksikan. Bila rakyat menyaksikan kelagak pemimpin itu, akhirnya rakyat akan jadi marah. Rakyat mau melihat apa yang pemimpin lakukan itu mesti yang terbaik untuk rakyat. Mesti melakukan sesuatu yang boleh memberi kebaikan, kesejahteraan dan juga keuntungan kepada rakyat itu sendiri, dan memahami apa masalah sebenar dalam masyarakat kepada rakyat di bawahnya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin sibuk dengan untuk mendapatkan kuasa, untuk mengekalkan kedudukan, mengadakan provokasi dan membuat sesuatu dalam arti kata lain tidak boleh bersatu padu bersama sendiri, ini akan menjadi masalah dan kesan kepada politik dan juga ekonomi dan juga kepada rakyat itu sendiri. Sebab itu paling penting kepada kita istilah politik itu yang dikatakan soal ejaan politik, POLITIK, sifat selalu digunakan perkataan politik potong lipat tikam. Bila ada pimpin gunakan perkataan ini, tidak boleh senang dengan kejayaan orang lain.
tidak boleh melihat kemampuan orang lain, tidak boleh melihat keupayaan orang lain. Seolah-olah timbul satu dalam arti kata lain, soal cemburu kepada kejayaan orang lain. Ini sifat-sifat ini yang tidak baik. Dan rakyat melihat bukan setakat orang kata melihat begitu saja, tapi akan menghukum pemimpin itu kalau mereka gagal menunaikan tanggungjawab. Itu pentingnya pemimpin yang berhikmah. Bila Datuk main istilah politik, ini saya nak dapatkan pandangan Mus lah dalam persoalan ini melalui convention ini. Nanti kita terpaksa terima hakikat Mus dalam PRU yang lalu kemenangan Pakatan Harapan dikatakan adalah kerana berlakunya sokongan yang begitu hebat daripada anak-anak muda. Dan apabila RUU yang membolehkan anak muda yang berumur 18 tahun menjadi pengundi, ini juga mungkin akan memberikan satu impak yang cukup besar dalam senario politik negara di masa-masa yang akan datang. Jadi apakah Mus merasakan bahawa konvensyen ini bersesuaian juga untuk mendewasakan pemikiran generasi muda sekarang ini, terutama anak-anak Melayu sendiri, supaya memahami apa itu politik dan tidak membuat keputusan politik mereka melalui apa yang dipaparkan dalam media sosial sebagai satu contoh. Komen Mus. Ya, saya fikir esok antara lainnya memang itu tujuan kita. Kita mahukan anak muda kita segera matang, berbahas perkara yang serius, dan melihat masa depan dengan penuh keyakinan, ada semangat baru untuk mereka. Dan ini saya kira wadah baharu yang mesti kita bina, dan kepemimpinan berhikmah maksudnya juga bermakna kita menggembali semua kekuatan yang kita ada. Jangan kita tuding orang tu lemah dan seumpamanya, tapi kita lihat semua kekuatan yang kita ada. Memang semua kita ada kelemahan, tetapi kepemimpinan berhikmah akan ambil manfaat semua kekuatan yang kita ada, gambling semuanya itu. Jadi ini kunci kekuatan kepada kepemimpinan berhikmah. Dia ambil kekuatan ataupun kekuatan yang ada pada setiap individu yang ada untuk digambling bersama. Oleh demikian, saya cukup berharap bahawa wacana esok terutamanya akan memulakan satu naratif baru kepada anak muda, kepada masyarakat Malaysia keseluruhannya, untuk kita membina negara kita, bangsa kita. Sebab kalau terlalu banyak masa yang kita fokuskan kepada politik yang berterusan, politik penting. Kita semua orang politik sebagian besarnya. Tetapi kalau politik itu berterusan, rakyat akan mual dan muak dengan keadaan itu. Tetapi sekarang masa untuk kita bangunkan negara kita, beri tumpuan kepada masalah-masalah yang berbangkit. Semua keresahan yang ada pun kita tangani dengan baik. Janji yang telah kita janjikan mesti kita tunaikan. Sama ada menang peringkat sekalipun, mesti kita tunaikan. Itulah makna kepemimpinan berhikmah. Dan untuk itu saya kira kita semua perlu menjurus ke arah demikian. Anak-anak muda terutamanya, dengan platform esok kita bina sebagai wadah pertemuan kita bina satu arus baru, semangat baru dari segi semangat musyawarah, perpaduan, hikmah yang ingin kita bina bersama. Baik, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban, Negeri Sembilan, sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Encik Solkawi dan juga ahli panel ya. Ini minta pandangan daripada ahli panel lah. Boleh. Kita ni rakyat Malaysia ni, terutama sekali orang Melayu lah, terlalu berpolitik. Sepatutnya selepas saja pilihan raya PRU, semua rakyat lupakan politik untuk fokus kepada memajukan negara. Bukannya asyik berpolitik sana, berpolitik sini, dengan fitnah, dengan macam-macam. Jadi anak-anak muda ni pandang dia, anak-anak muda bukan anak-anak muda dulu. Sekarang ni diorang berpelajaran. Jadi diorang tengok keadaan macam tu, terutama sekali yang dewasa ni, teruk sangat politiknya. Apa pandangan ahli panel? Okey, menarik soalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman. Datuk kena jawab. Seperti mana saya sebutkan tadi, bila terlampau banyak politik sehingga kan tanggungjawab sebenarnya diabaikan. Jadi macam saya sebutkan tadi, kita bagaimana apabila sebaik saja selesai PRU 14, pemimpin mesti duduk bersama-sama, kurangkan politik, kurangkan percakaran, dan beri tumpuan kepada usaha-usaha untuk membangunkan rakyat dan menunaikan manifesto yang telah digariskan. Manakala pihak pembangkang
gunakan tanggungjawabnya sebagai pembangkang yang sihat, yang boleh memandu kerajaan supaya melakukan tanggungjawab yang betul. Dan dalam masa yang sama, di pihak kerajaan mestilah memahami masalah sebenar di peringkat akar umbi. Sekarang ini akhir-akhir ini kita lihat bagaimana sudah menyaksikan kekeliruan. Siapa akan jadi pemimpin masa depan? Siapa akan menjadi pemimpin kita? Siapa akan menjadi pemimpin parti ini? Siapa ini? Dan akhir bila sibuk itu, akhirnya masa dihabiskan dengan politik semata-mata. Jadi inilah yang masalah rakyat menjadi rimas. Rakyat menjadi semakin gelisah. Kalau kita dalam berpolitikin sekalipun, kalau keadaan ekonominya baik, mungkin rakyat tidak memikirkan sangat. Tapi dalam masa sekarang ni, keresahan amat nyata dengan beban hidup, dengan kos sara hidup yang tinggi, kemiskinan, peluang pekerjaan, pengangguran. Jadi anak-anak muda terpaksa berempas pula untuk membayar hutang. Dan ini dalam masa yang sama, kerajaan tidak mampu, masih gagal memahami masalah-masalah rakyat, masih gagal menunaikan janji-janji yang diharapkan. Tapi saya insya-Allah di bawah pimpinan yang ada, saya yakin Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bersama dengan pimpinan yang ada mampu untuk menunaikan janji, melakukan sesuatu untuk negara, dan harus peluang diberi kepada Perdana Menteri. Jangan ada pihak-pihak cuba sabotaj, ada pihak mengganggu tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri, ada pihak yang cuba sabotan, mengganggu tanggungjawab menteri-menteri. Biarkan Perdana Menteri, Timbalan Menteri dan menteri-menteri melaksanakan tanggungjawab mereka dan menyelesaikan janji-janji mereka. InsyaAllah rakyat akan menjadi lebih gembira. Baik, kita rehat kali terakhir dan kembali nanti. Sayang sekali tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi ada lagi persoalan-persoalannya mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya di studio ini. Kita rehat kali terakhir. Malah kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Saya nak sentuh juga bersama dengan penulis buku ini, kerana buku ini akan dilancarkan esok. Penulisnya ialah tetamu kita juga, Mustafa Kamil Ayub, dan buku ini bertajuk Membangun Insan dan Tamadun, ini yang ada di tangan saya ini. Jadi mungkin menarik jugalah kalau Mus boleh berkongsi apa sebenarnya isi kandungan buku ini sebenarnya, Mus. Iyalah, buku ini pada asasnya pengalaman saya selama 30 tahun dalam bidang pembangunan pelajar, mahasiswa belia, dan juga politik sekaligus. Jadi ia merakamkan hampir keseluruhan pengalaman tersebut dalam bentuk idea yang kita perjuangkan selama ini dalam perjuangan membina bangsa, negara dan tamadun. Dalam masa yang sama, saya juga mengongsi hal-hal pergolakan dunia dan seumpamanya yang kita ungkap dari perspektif negara kita dan bangsa kita, tamadun kita dalam buku tersebut. Jadi ia membahaskan bermula dengan soal pembangunan insan itu sendiri secara menyeluruh, pembangunan keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan negara, rantau dan dunia yang aman, yang saya bahaskan dalam buku berkenaan. Ia agak komprehensif insya-Allah, walaupun agak tebal. Namun saya fikir dia tidak terlalu berat buku itu, tetapi ada bahagian-bahagiannya agak ringan, tapi ada bahagiannya agak serius dan berat. Tetapi saya mengharapkan untuk sama-sama kita mengongsi dan memberikan komentar, kritikan dan juga sebahagian besar insya-Allah kita boleh kongsikan bersama dalam kita memajukan negara bangsa kita insya-Allah. Insya-Allah. Dan satu lagi perkara tu, daripada apa yang Datuk lontarkan sepanjang program inilah, saya boleh baca bahawa ada semacam rasa bimbang Datuk, semacam rasa kecewa Datuk, dan juga rasa prihatin Datuk lah kepada situasi yang berlaku sekarang ini, baik dalam aspek ekonomi dan juga politik, terutamanya yang melibatkan generasi muda. Jadi apakah nanti resolusi daripada konvensyen ini sudah pasti akan diberi kepada kerajaan untuk meneliti dan melihat dan mengambil segala tindakan yang perlu. Tetapi apakah Datuk merasa yakin bahawa kerajaan akan menerima resolusi ini dengan terbuka dan akan melaksanakan apa yang mungkin dicadangkan melalui resolusi yang akan dibentangkan? Ya, seperti mana saya sebutkan tadi bahawa kita melalui Sekretariat Himpunan Generasi Muda Muslim sebagai satu platform yang memberi ruang yang cukup luas kepada semua, terutama golongan muda, untuk menyatakan pendirian mereka, untuk menyatakan
masalah yang harus ditangani dan apakah yang sebenarnya berlaku di peringkat akar umbi. Saya yakin dengan pertemuan dalam konvensyen tersebut akan mencetuskan idea dan pemikiran yang boleh membantu kerajaan, seperti mana yang disebut oleh rakan saya yang bertindak sebagai pengurusi konvensyen, di mana kita akan memandu peserta-peserta dan memastikan bahawa dapatan dan pandangan mereka itu benar-benar memberi keyakinan untuk menyelesaikan masalah cara berhikmah. Kerana kita mengambil pendekatan kepada kebijaksanaan, kebijaksanaan untuk mengatasi isu, kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah, kebijaksanaan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Saya sebutkan tadi soal keresahan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda yang paling penting pada kami, kerana untuk melihat masa depan negara, lihatlah anak muda pada hari ini. Itu dekat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, bincangnya anak muda pada hari ini, bincanglah masyarakat masa depan. Sebab itu paling penting pada sekarang ni, apatah lagi yang disebut oleh saudara Bahar tadi, bahawa kerajaan telah meminda umur mengundi kepada 21 kepada 18 tahun. Jadi pada masa PRU 15 nanti, boleh dikatakan 30 tahun 30% mereka yang berumur 18 tahun hingga ke 21 tahun adalah penentu kepada kerajaan. Paling penting kerajaan hari ini dan juga masa depan untuk memahami, kerana tanggungjawab masa depan negara adalah terletak di bahu belia. Sebab itu paling penting kita memahami keutamaan kita kepada masalah yang dihadapi anak muda pada hari ini. Okey, Mus sebagai pengerusi SG3M ini pun penting sebenarnya, Mus. Saya tahu latar belakang Mus sendiri dalam bidang politik, pernah bertugas sebagai setiausaha politik kepada salah seorang menteri kabinet yang masih sekarang ini sudah ada semula dalam kabinet Malaysia. Jadi harapan Mus sendiri, apakah Mus merasa optimis bahawa sebenarnya apa yang akan dibincangkan nanti di konvensyen ini dan resolusi yang akan dikeluarkan nanti akan diterima dengan tangan terbuka oleh kerajaan? Saya yakin kita bahas soal kepimpinan berhikmah, jadi pendekatan kita ambil juga pendekatan yang berhikmah, dan kita juga akan minta supaya kita terbuka tapi dalam masa yang sama ada adab, ada etika, kita memahami ada berbeza pandangan, ada berikhtilaf. Dalam masa yang sama juga insya-Allah kita wujudkan sekretariat kita yang tetap, dan kita akan membuat susulan ke semua resolusi yang dia ambil itu, dan ada 20 panel pemikir yang telah kita lantik, supaya ini bukan one off, tetapi akan berterusan. Kita engage secara yang konstruktif dengan pihak kerajaan, pemerintah yang daripada hari ini, semua perkara yang dibangkitkan, apakah agensi kerajaan ataupun JLC ataupun pihak swasta dan masyarakat dan seumpamanya, kita akan menjadi orang tengah ataupun mediator, jambatan yang boleh menghubungkan, supaya akhirnya keresahan ini tidak meletus menjadilah sudah ledakan yang tidak sihat. Tetapi sebaliknya kita dengar betul-betul pandangan mereka, ambil perhatian, ambil catatan, dan kemudian kita salurkan dan kita usahakan penyelesaian dan pelaksanaan yang terbaik. Jadi ini saya fikir pendekatan proaktif yang cuba kita ambil, dan saya yakin bahawa insya-Allah dengan kematangan yang kita bina bersama hari ini, dan saya yakin juga kita mulai lebih nak melihat bagaimana kita tidak terperangkap dalam dunia politik yang berterusan, tetapi kita mulai keluar melihat cabaran-cabaran baru yang perlu kita hadapi, sama ada revolusi industri 4.0 yang ada di hadapan kita. Kalau kita tidak tangani betul, kita dia telan kita nantinya. Jadi kita kena faham betul bagaimana untuk handle dan menguasai revolusi industri 4.0 sebagai contohnya, dan juga hal-hal lain, soal umur tadi, soal Malaysia baru yang kerajaan telah ungkapkan. Ada banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat, yang anak-anak muda mesti fahami dengan cukup baik supaya kita tidak terkendala. Saya nak tanya satu soalan juga kepada Mus sebelum kita pergi pada Datuk lah. Secara ikhlasnya Mus, daripada pengalaman anda, daripada masalah yang dihadapi oleh generasi muda seperti apa yang dilontarkan oleh Datuk tadilah, ianya perlu diberi perhatian yang serius, dan sekiranya ianya tidak diberi perhatian yang serius, diabaikan, apakah dalam PRU yang akan datang ini mungkin generasi inilah yang akan membawa perubahan dan akan meledakkan satu lagi letupan politik yang tidak dijangkakan? Sudah semestinya bila umur mengundi turun daripada 21 tahun kepada 18 tahun,
layak menjadi calon, maka kelompok ini cukup kritikal, ditangani dengan cukup baik. Kematangan mereka juga penting supaya mereka mengundi dan memilih dengan kefahaman kecelikan politik yang ada. Jadi saya fikir kelompok ini tidak boleh diabaikan dan mesti diberikan perhatian untuk kita membina satu masa depan yang betul-betul cemerlang dan baik untuk negara kita, insyaAllah. Jadi saya fikir semua pihak kena ambil perhatian cukup serius dalam ini. Saya yakin semua pihak juga akan ambil perhatian serius, insyaAllah. Okey, ada 1 minit masa Datuk minta maaf sangat-sangat. Jadi harapan Datuk sendirilah sempena dengan konvensyen kepimpinan berhikmah mendepani cabaran abad 21. Ya, saya amat berharaplah mendapat sokongan dan kerjasama semua pihak, sama ada daripada pihak kerajaan maupun bukan kerajaan, individu ataupun mana-mana institusi, untuk sama-sama mendukung cita-cita dan hasrat murni kami menganjurkan konvensyen kepimpinan berhikmah. Bukan saja kami adakan esok, tapi kami akan anjurkan cara berterusan, secara berkala, secara serius, sama ada di peringkat negeri, di peringkat daerah dan sebagainya, supaya kami dapat satu pertemuan yang amat baik. Semua rakyat boleh menyuarakan pandangan mereka, semua pihak boleh menyuarakan pandangan melalui platform yang disediakan oleh Yayasan Belia Malaysia yang telah mencetuskan idea menubuhkan Sekretariat Himpunan Generasi Muda Muslim. Inilah jawapan yang kita harapkan akan dapat membantu sebagai komplement kepada hasrat kerajaan untuk membantu rakyat dalam negara ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Suhaimi. Terima kasih kepada Mustafa Kamil Ayub kerana sudi bersama dengan saya. Terima kasih kembali di ruang bicara ini, dan mungkin selepas konvensyen ini kita duduk semula di ruang bicara ini untuk bercakap tentang resolusi yang telah dicapai, dan mungkin ada lagi isu-isu menarik yang boleh kita sembangkan. Saya cukup selesa sebenarnya duduk bersama dengan Datuk Dr. Suhaimi dan juga Mustafa di studio ini, di program ini, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu yang akan sentiasa kami tepati. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.